Okay guys, hari ini bersama saya SRK 250R. Dah lama tak buat video. Bismillah. Tongkat. Yeah boy. Aduh, tak ada ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okay guys, hari ini bersama saya I am Romal. Sudah lama kita tidak bersua. Hari ni kita nak try, orang kata apa, first impression untuk test motor ini. Aduh, lama tak buat view, tak buat YouTube ah. Saya pun dah terkaku dah, tak tahu nak cakap apa. Hari ni saya bersama dengan SRK 250. Saya nak cerita mengenai spek dia pun saya lupa dah. Saya dah baca tapi lupa dah. Saya cuma boleh menyimpulkan dia punya ergonomik penunggangan dia sajalah. Okay, motor ini dia single cylinder. Sasaran dia, CC dia saya dah lupa, tapi korang tengoklah nanti. Saya akan tulis satu persatu. Okay, kalau kita cerita dari segi kedudukan dia menunduk, tapi menunduk yang santai. Dia tidak terlalu agresif lah. Kata pun tengok macam negak lah. Saya tak tahulah sebab saya tinggi sama kan. Saya tinggi jadi tak terasa sangat lah menunduk dia tu. Sekarang jalan dia ni saya tak tahu kat mana. Dia ada bagi peta tadi, tapi tak ingat lah saya. Ini kot. Dari segi power dia tu standard 250 yang single cylinder lah. Tapi ada lah power tu. Ada. Power dia ada. Wih, dia punya gearing ni sangat-sangat lembut dah. Saya pun tak tahu saya pijak gear ke tak. Dia terus bertukar lah. Ikut brother ni lah. Brother ni pergi mana tak tahu. Wih, lembut tu gear. Seperti mencungkil angin. Cuma saya nak kena biasakan dia punya signal ni. Ada power dia ada. Walaupun dia single cylinder kan. Cuma bunyi dia lah kurang best sikit. Tapi macam mana pun berbaloi dengan harga yang diberikan. Lebih kurang 10,000 lebih sikit je. Sekali on the road lah tu kan. Mungkin power dia tu. Kat mana saya nak corner-corner ni lah. Saya nak masuk balik. Brother ni dah balik dah kot. Boleh tahan. Kenimbelan tu je boleh tahan. Saya tak tahu bunyi apa ni. Mungkin bunyi dari motor ni sendiri ke, bunyi kat helmet saya ke, bunyi biasalah motor test ride. Dah buat apa, banyak orang lenjan kan. Dia akan datanglah bunyi pelik-pelik tu. Anak-anak pula lebih-lebih pun jalan macam gini.
tengok kereta ni. Tiba-tiba masuk tengah lah. Seram aku. Okey. Kasut saya ni saya tak biasa. Kasut kadang-kadang dia terlepas. Tapi gear dia memang smooth. Sorry lah guys, saya bukanlah content creator profesional. Ini saya cuma share apa yang saya rasa je. Bunyi dia kurang sikit lah. Bunyi mesin jahit sikit lah. Sehingga silinder lah. Ui, abang ni. Sebab tu lah aku tak berani nak bawa laju tu. Bunyi apa dah? Aku tak tahu bunyi apa. Tadi malas lah aku nak test motor ni lama-lama kan. Okay, setakat itu sahajalah. Dia nak mengkomplain, lebih-lebih pun saya pun tak tahu. Sorry guys kalau penyampaian saya kurang baik sebab saya dah lama dah tak buat YouTube. Ini yang kata first time lah setelah sekian lama, dekat setahun Ok, setakat itu saja video saya kali ni. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Okey, sekiranya anda berminat dengan motor yang saya naik tadi atau nak tahu lebih lanjut mengenai model-model yang lain, jangan segan, boleh kontak saja Dharma Motorsport Smart Shop M-Force. Kat sini macam-macam motor ada. Hampa boleh tengok, hampa boleh kontak dia punya salesperson. InsyaAllah layanan servis dia sangat-sangat terbaik.